8 Jun 2020. Negara digemparkan dengan kemasukan bot membawa 269 parti warga Rohingya yang berjaya membolosi sempadan perairan negara di Pulau Langkawi Kedah. Bot dibocor dan enjin dirosakkan, antara helah diguna bagi mengelak tindakan pengusiran. Didapati bot itu telah terkandas di kawasan depan ini, di depan pulau, di depan pantai Teluk Nibung. Dia terkandas lebih kurang 500 meter daripada pantai dan lebih kurang dah lebih kurang 50 orang lebih dah berjaya terjun daripada bot parti tersebut ke pantai dan berenang ke pantai. Bot tersebut kita telah tunda ke perairan antarabangsa dan semasa di perairan antarabangsa tersebut bot ni telah didapati dimasuki air. Apabila kita mengarahkan tim boarding daripada KM Kimanis untuk menaiki bot tersebut untuk memeriksa keadaan kebocoran tersebut, dan kita melihat kita dapati bahawa separuh daripada generator utama bot tersebut telah ditenggelami air. Kesemua mereka berjaya ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Bagaimanapun, Tekong berjaya meloloskan diri. Atas dasar kemanusiaan, bot berkenaan ditunda ke jeti Teluk Ewa, Langkawi. Beginilah keadaan sebenarnya di dalam bot ini yang membawa mereka selama 4 bulan sebelum mereka tiba di perairan negara. Dan bayangkan dengan keadaan yang sebegini rupa, di sinilah tempat mereka berteduh daripada panas dan juga hujan. Di sini juga tempat mereka untuk menyimpan stok bekalan makanan dan juga minyak diesel. Dan difahamkan juga sekiranya bekalan-bekalan mereka ini akan habis, akan ada pihak yang akan menghantar bekalan-bekalan ini meskipun berada di tengah-tengah lautan. Semua parti yang ditahan ditempatkan sementara di Kem Bina Negara Wawasan Langkawi untuk proses dokumentasi. Ujian saringan COVID-19 terhadap mereka didapati negatif. Kejadian itu jelas memberi tamparan besar kepada pasukan petugas kebangsaan NTF menerusi benteng yang bertugas mengawal perairan negara 24 jam sehari. Menjawab persoalan itu, Panglima Wilayah Laut 3 Laksamana Pertama Abdul Hamid Ali mendedahkan Pulau Langkawi kini menjadi sasaran parti berikutan kedudukan geografinya yang hanya dijarakkan sekitar 2.5 batu nautika dengan negara jiran menjadi tempat golongan ini berselindung sebelum menceroboh masuk ke perairan negara. Tambah pula dengan pelibatan Tekong tempatan yang meraih pendapatan berlipat kali ganda. Penglibatan orang awam yang menjadi dalang di dalam pemasukan pendatang-pendatang, terutamanya daripada Rohingya. Kita akan mengambil tindakan yang tegas untuk mereka yang terlibat sebagai dalang ini. Mereka boleh berada di banyak pulau di Thailand, di sempadan utara. Kita kena berjaga-jaga dan beranggapan mereka akan masuk bila-bila. Pihaknya membahagikan 3 sektor pejabat operasi bagi mengkoordinasi dan mengawal sempadan perairan negara, khususnya di Pulau Langkawi, daripada diceroboh parti. Isu pencerobohan sempadan negara bukanlah satu isu kecil, sebaliknya perlu ditangani secara tuntas oleh semua pihak. Petualang yang terlibat dengan kegiatan kemasukan pendatang asing tanpa izin ini perlu dikenakan tindakan sewajarnya dan tidak boleh sesekali dikompromi. Pelaksanaan benteng ini adalah usaha kerajaan untuk memastikan tiada seorang pun pendatang asing tanpa izin berjaya memasuki sempadan negara yang jelas mencabar kedaulatan negara. Laporan Khairul Rizwan Azizan dan juru kamera Abdul Rahman Husaini, TV3, Pulau Langkawi Kedah.